YB Syed Saddiq ni, panel hakim Mahkamah Rayuan 3 orang, tiga-tiga dah bersetuju yang dia ni tak bersalah, dia tak bersubahat dan dia tak ada kena-mengena pun dengan kes pecah amanah apa semua benda ni. Kau ingat tak video ni? Tangan memegang tangan ibunda ayanda tercinta. Alhamdulillah. Kerana melihat aksi sujud syukur yang dibuat oleh ayanda tercinta adalah antara sujud syukur ayanda YB sendiri. Anda syukur dengan kemenangan dan keputusan rayuan pada hari ini. Saya kongsikan sedikit momen-momen yang mungkin sukar untuk kita lihat. Masa ni memang tiga-tiga hakim cakap dia tak bersalah dan dia dibebaskan daripada semua pertuduhan. Tapi Datuk Wan Syarudin, Timbalan Pendakwa Raya bagi pihak SPRM, tetap nak pursue, tetap nak kejar juga, tetap juga nak bagi konon-kononnya nampak YB Syed Saddiq ni bersalah lah. So dia buat apa? Lepas daripada Mahkamah Rayuan buat keputusan, dia terus pergi rayu ke Mahkamah Persekutuan untuk cabar keputusan Mahkamah Rayuan yang tiga-tiga panel hakim kata dia tak bersalah. Bukan sekadar itu, tiga-tiga panel hakim bersetuju yang kes ni sepatutnya tak wujud pun. Dan pendengaran kes ni akan berlaku pada 11 dan 12 Disember ni. Dah tak lama dah, minggu depan je ni. Dan ni adalah last venue untuk YB Syed Saddiq bersihkan nama dia dekat mahkamah. Dia tak pernah minta penangguhan, dia tak pernah buat alasan dia sakit tekak ke, dia tak pernah buat alasan apa pun. Setiap kali dipanggil, dia memang akan pergi. Setiap kali perbicaraan, dia minta dipercepatkan dan bukan diperlambatkan. So harap-harap kali ni DPP tak guna trik-trik sakit tekak ke whatsoever, tak guna trik-trik yang dia gunakan untuk menjadikan kes ni nampak macam real yang sebenarnya realitinya tak ada kes pun. Dan dia pergilah kejar orang yang sebenarnya yang buat jenayah tu yang sekarang ni dia tengah lindung. Sebab orang tu dia tak nak dakwa. Orang tu yang sekarang jadi saksi utama dia. Jom kita sama-sama doakan dan kita bersolidariti dengan YB Syed Saddiq sekeluarga. Sebab ini adalah last venue. Ini adalah tempat terakhir untuk dia lawan berjuang untuk bersihkan nama dia. We stand with you Syed Saddiq.